Matahari mewarnai tebu indah di tepi taman. Novel dibaca pengisi diri syarat pengajaran sepanjang zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Muslim Madani. Nama saya Abu Syafiqah binti Muhammad Sahaimi, anak jati negeri Perak yang kini menuntut di tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tulan. Saya berbesar hati untuk mencintai program bicara bestari ini. Pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang buku kegemaran saya yang bertajuk Empayar Hidayat Putra Tanpa Nama, hasil karya Temi Abdullah. Buku ini mengandungi sebanyak 340 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang dikenali sebagai putra tanpa nama yang hidup di sebuah empayar yang penuh konflik, perebutan kuasa, penuh dengan fitnah dan juga pendidikan agama. Tema utama dalam cerita ini ialah ilmu agama sebagai senjata yang menentukan kebaikan dan keburukan seseorang. Cerita ini sangat menarik sebenarnya kerana ia menggabungkan unsur persahabatan, cabaran dalam melakukan perkara yang betul dan keinsafan yang dekat dengan kehidupan sehari kita. Watak utama dalam cerita ini ialah putra tanpa nama. Watak ini seringkali digambarkan sebagai seorang yang berani menghadapi cabaran, tidak mudah berputus asa dan bijak berfikir. Sepanjang cerita ini, watak ini seringkali menghadapi pelbagai cabaran yang menguji kekuatan dan kesabaran dirinya. Salah satu bahagian paling menarik ialah ketika putra tanpa nama memulakan pengembaraannya demi mencari kebenaran tentang dirinya dan keadaan empayar. Sebagai contoh, putra tanpa nama terpaksa meninggalkan kehidupan lamanya demi mencari kebenaran tentang dirinya dan keadaan empayar. Kita boleh lihat bagaimana putra tanpa nama berusaha untuk mencari kebenaran tentang dirinya walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran yang sukar. Bahagian ini sangatlah menyentuh perasaan kerana ia mengajar kita bahawa dalam kehidupan kita tidak boleh berputus asa. Selain itu, konflik dalam cerita ini berkembang dengan baik lagi dan membuat pembaca ingin tahu apa yang terjadi seterusnya. Jika anda berada di tempat watak tersebut, apakah yang akan anda lakukan? Adakah anda akan berputus asa atau terus berusaha? Ini membuatkan buku ini sangat menarik kerana ia bukan sahaja mengisahkan tentang kisah seorang putera, tetapi ia mengajar kita untuk berfikir dan menilai diri sendiri. Antara nilai yang kita boleh dapat dipelajari ialah kita mestilah berusaha untuk melakukan suatu cabaran dan bekerjasama antara satu sama lain. Nilai mesej utama dalam cerita ini ialah kita mestilah meneruskan perjuangan kita dalam menghadapi apa jua cabaran dan bekerjasama antara satu sama lain. Antara faktor yang menarik perhatian saya untuk membaca buku ini ialah kulit hadapan buku ini yang sangat menarik dengan
desainnya. Dan saya tidak menyesal untuk membeli buku ini. Saya mengesyorkan anda dan pembaca untuk membeli buku ini. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.